Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Dr. Munawar dalam video mengenai penyelidikan pengajian Islam. Okay, kita sebelum ini dah cerita banyak perkara tentang konsep penyelidikan Islam. Kita dah cerita tentang apakah yang dikatakan sebagai penyelidikan pengajian Islam, apakah sumber-sumber yang mengatakan bahawa penyelidikan dalam Islam ini wujud dan ada. Kemudian kita dah cerita tentang apakah perbezaan di antara penyelidikan pengajian Islam dengan penyelidikan dalam sains, penyelidikan dalam sains sosial yang lain. Kita juga telah cerita tentang falsafah penyelidikan. Kita telah membentuk falsafah penyelidikan Islam. Kita telah cerita tentang kepentingan mengapa kita perlu melakukan penyelidikan. Kita dah cerita tentang akhlak dan etika yang perlu kita jaga dalam penyelidikan pengajian Islam. Dan kita juga telah cerita tentang kesannya bila kita ada kemahiran ini. So hari ini, kuliah ini kita akan cerita tentang salah satu langkah sebelum kita betul-betul melaksanakan penyelidikan. Yang ini ulasan literatur atau literature review. Perkara ni penting, sangat penting. Dan kalau perkara ni tak berlaku, kalau perkara ni kita tak tahu, kalau perkara ni tak jadi, maka penyelidikan tu jadi sia-sia. Penyelidikan yang kita buat tu jadi syok sendiri. Jadi tak ke mana pergi. Kita jadi macam membazir dan membuang masa. So kita pergi kepada slide yang pertama. Slide pertama kita tengok bagaimana proses ulasan literatur tu berlaku. Kita kena ingat, nak menulis ulasan literatur ni bukan sahaja yang tebal-tebal yang kita tengok pada bab 2, step dalam tesis master ke, dalam tesis PhD ke, dalam latihan ilmiah ke, atau tak. Dia adalah berbentuk artikel, tak kira panjang, tak kira pendek. Dia bukan cerita tentang soal panjang muka surat atau pendek muka surat. Dia cerita tentang apa yang kita nak cerita dalam penyelidikan kita. Ringkas, kalau benda tu dah representatif apa yang kita nak, atau apa orang lain nak, atau apa pemberi dana nak, sudah memadai. So dalam proses ni, perkara pertama yang kita kena tengok adalah proses pertama adalah pilih tajuk. Kemudian cari bahan yang berkaitan dengan tajuk. Kemudian bina hujah. Yang ketiga, pilih bahan. Yang keempat, kritik bahan literatur. Dan kemudian membuat ulasan. Okey, faham? Okey, apa maksud pilih tajuk? Pertama sekali kita kena tengok bahawa bila satu task yang dibagi oleh penyelia atau dibagi oleh pensyarah atau kita atau telah ditugaskan oleh kita punya penyelia untuk nak buat satu penyelidikan. So kita kena tengok penyelidikan itu tajuk apa. Okey. Kemudian sebab literature review ni sangat berkait dengan tajuk penyelidikan. Tak ada literature review, tak ada tajuk penyelidikan. Tak ada tajuk penyelidikan, tak ada literature review. Dia hua-hua, dia benda yang sama. So kita kena tengok apa tajuk yang kita nak tulis. Okey, yang kedua kita tengok apa subjek yang kita nak fokus. Yang ketiga kita nak tengok apakah benda-benda yang kita nak tulis atau ada tak anak-anak. Apakah benda yang kita nak tulis tu ada anak-anak, ada atau tajuk tertentu. Itu benda tu semua kita kena tengok. Okay, sebelum kita nak buat apa pun kita kena tengok dulu. Kita kena pastikan bahawa tajuk yang kita pilih itu, tajuk penyelidikan yang kita pilih itu, tajuk penulisan yang kita pilih itu betul-betul familiar dengan diri kita. So kita kena decide satu keputusan untuk memilih satu topik yang bukan saya kata tajuk tu mesti mudah, tak, tapi tajuk tu mesti yang kita ada keupayaan untuk mencapainya. Kita tengok slide yang kedua. Apakah step-step langkah-langkah untuk kita nak dapatkan penulisan literatur yang terbaik? Pertama sekali kita kena choose a subject area that you are very familiar with. Pertama sekali bila kita nak buat research ni, kita kena cari tajuk yang dekat dengan kita. Cari tajuk yang sesuai dengan kemampuan kita. Cari tajuk dengan sesuai dengan masa yang kita ada. So jangan kita tengok orang lain. Jangan kita tengok sekarang musim COVID-19, so kita kena buat tajuk COVID-19. So sekarang ni cerita tentang pengangguran, kita cerita pengangguran. Tak, kalau kita tak ada kemahiran dalam benda tu, kita tak boleh tulis benda tu. Ini bukan paksaan, tapi kita ada hak untuk memilih. Kemudian research the topic carefully. So sebab itulah tajuk tu mesti dipilih secara berhati-hati. Kena mengambil kira banyak perkara. Nanti kita akan cerita tentang tajuk ni dalam penulisan proposal nanti. So apa benda, kemudian kita kena memahami apa benda yang apabila kita nak
Contohnya bila kita cerita tentang halal, kita dalam kepala otak kita ni dah ada semua benda, dan kita dah nampak, kita dah ada imajinasi tentang apa yang kita nak cerita tentang benda halal tu. Okey, contohnya saudara-saudari yang datang daripada mahkamah syariah misalnya. So tajuk-tajuk yang familiar, tajuk-tajuk yang korang nak buat penyelidikan, tajuk-tajuk yang korang nak buat research, tajuk-tajuk yang korang nak tulis dalam literature review, seelok-eloknya adalah lebih baik dekat dengan apa yang korang sedang buat sekarang. So cari isu-isu tentang isu-isu tentang mahkamah syariah, isu-isu tentang hukum hakam yang berkaitan dengan keluarga, keluarga dan akta-akta yang ada dalam mahkamah syariah, hukum hakam Islam di Malaysia sekarang. So kita cari benda-benda yang tu. Tujuan sebab apa? Sebab senang kita nak akses data, senang kita nak cari-cari bahan, senang kita nak tanya orang kat mana benda ni, kat mana benda ni, kat mana benda ni. So kita tak perlu birokrasi, kita tak perlu nak isi borang, kita tak perlu nak perlukan kebenaran sesiapa untuk kita nak dapatkan maklumat. So penting, choose topik carefully, pilih tajuk yang benar-benar kita rasa kita boleh kontrol. Okay, tengok slide seterusnya. Yang kedua, yang satu lagi adalah yang kita ada passion, yang kita suka. Terus fikir tentang orang lain suka, tajuk yang kita suka. Kalau kita jadi guru, benda apa yang kita nak dalam diri kita sebagai seorang guru? Kita nak tengok pelajar kita berjaya, kita frust tengok pelajar kita gagal, kita nak pelajar kita 100%. So yang kita ambil untuk nak kita buat research, untuk kita nak tulis literature review. Bila kita buat dalam keadaan yang kita passion, kerja akan jadi mudah dan lancar. Apa pun masalah, apa pun beban kerja yang datang, there is no point. Tak ada apa benda yang boleh menghalang kita daripada meneruskan benda ni. Dan bila kita buat benda tak ada passion, bila kita buat benda ni ikut apa yang orang suruh, contohnya bila kita nak buat satu penulisan, kita pun tanya penyelia, doktor, tajuk apa yang kita nak buat ini, prof, apa kita nak buat tajuk ini, prof, apa tajuk yang saya boleh buat. So prof pun bagi tajuk, and then prof, lepas ni saya buat apa, saya buat ni. Jadi tak ada passion, korang tak ada keinginan diri untuk nak explore sesuatu. Balik-balik korang tanya last sekali, siapa yang punya penyelidikan, siapa yang punya penulisan. So bila korang dalam keadaan macam tu, korang menulis pun, korang menyelidik pun dalam keadaan yang korang rasa macam tak feel. And then read other literature reviews. Maknanya apa yang kita baca ni bukan semata-mata apa yang ada kat depan kita. Dia tak ada banyak sangat. Kita kena ingat bahawa benda yang kita nak kaji ni tak ada istilah yang kita nak kaji ni hanya kita seorang yang kaji. Tak ada. Semua benda orang dah kaji dah. Apa yang kita buat adalah extend apa yang orang dah kaji dengan apa yang ada dalam realiti di tempat kita. Contohnya PNP maya, PNP online, bagaimana yang sedang kita berlaku. Kita rasa macam kita sedang buat benda yang baru, tetapi pada masa yang sama pelajar-pelajar di Fakulti Sains Teknologi dah lama buat benda ni. Pelajar-pelajar di Multimedia University dah lama buat benda ni. So kita pun kata apa yang kita buat ni adalah benda yang baru. So stupid, tak ada apa faedah. Kita membohong, kita shock sendiri. Sebenarnya benda ni dah banyak orang buat, tapi apa yang kita nak buat adalah kita nak extend apa yang Multimedia University buat, apa yang universiti-universiti lain buat, apa yang fakulti-fakulti lain buat dalam mereka bentuk pengajian Islam. So faham kan? Okay, next. Setelah kita tulis, setelah kita baca, setelah kita buat, kita kena ingat banyak kita tulis pun kita memang buat salah. Kita mesti buat salah. Kita buat memang salah. Tak ada orang yang baru nak start belajar tentang research, yang baru nak mula belajar tentang menulis, korang nak kata korang tak salah. Pensyarah yang dah duduk bertahun-tahun mengajar kat universiti pun, kalau hantar artikel pun kena reject juga. Tak tahu kat mana. Dia sangat subjektif. So apa yang perlu kita buat? Kita terima kesalahan, kita berlapang dada, kita redha, dan kita baiki dan teruskan membaiki. So, dan kalau kita rasa kita perlukan bantuan, kita dah tulis, dan kita suruh kawan kita semak. Kemudian kalau kawan kita semak, kawan kita pula sama perangai dengan kita, sama dia level dengan kita, so kita cari penyelia semak. So penyelia akan tengok dari satu sudut yang lain. Kita tengok daripada bawah, so penyelia tengok daripada atas. Okay, faham? And then macam mana nak susun? Kita kena ingat, dalam penulisan literature review, penulisan teori, kita ada
beberapa kategori, beberapa kumpulan. Pertama sekali, kita ada penulisan konsep, kita kena ada penulisan perincian kepada apa yang kita nak tulis. Tapi dari semua sudut kita ada tiga komponen. Pertama, komponen klasik, komponen moden, dan komponen dia sebut sebagai klasik, advanced dan extended. Dalam klasik ni macam mana, apa sahaja yang kita nak tulis dalam bidang pengajian Islam ni, apa sahaja kita nak research dan buat penyelidikan dalam pengajian Islam ni, time kita nak cari penyelesaian ni, perkara pertama yang kita kena rujuk adalah ayat Quran. Cari ayat-ayat Quran yang ada kaitan dengan kita punya penyelidikan, yang ada kaitan dengan kita punya tulisan, dan ikut prosedur dia. Sangat mudah kalau kita ikut langkah demi langkah. Yang kedua, hadis. Dalam Al-Quran, kalau kita buka tafsir Al-Quran, kita akan tengok ada beberapa tafsiran yang dibuat oleh ulama. Misalnya ada beberapa ayat tertentu yang ditafsirkan menggunakan ayat-ayat yang lain. Itu satu, Quran dengan Quran. Yang kedua, ada satu lagi ayat Quran yang ditafsirkan dengan hadis. So yang itu yang kita nak explore. Kita tak boleh nak buat andaian sendiri. Kita tak boleh nak terjemah atau translate atau tafsir ikut suka hati kita. Tak, kita kena tengok perkara-perkara itu secara terperinci. Begitu juga dengan hadis. So bila kita sebut tentang penyelidikan pengajian Islam, yang beza kita dengan sains sosial, kita kena ingat bahawa kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada ijtihad ulama besar, muktabar yang saya saya fikir sangat teliti dalam setiap apa yang ditulis dan apa yang dia buat. Kita ada imam ada mazhab 4 dalam, jika kita nak kaji tentang fiqh, kita ada imam mazhab Syafi'i, kita ada imam mazhab Hambali, kita ada Maliki, kita ada Hanafi, kita ada, kalau dalam hadis kita ada Imam Abu Laisi, kemudian dalam akidah kita ada Asy'ari, dalam pendidikan kita ada Al-Ghazali, ada Ibnu Miskawih, dalam pendidikan pembelajaran sosial kita ada Ibnu Khaldun, dalam pembelajaran kenegaraan kita ada Al-Farabi. So kita ada banyak tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang tersohor, tokoh-tokoh yang idea dia telah digunakan oleh orang-orang barat dan dikembangkan oleh orang barat. Kemudian kita pula gambit orang barat, sedangkan benda itu datang daripada kita. So Al-Quran, hadis, ijtihad ulama dan ijtihad ulama muktabar tu, apa sahaja yang kita nak buat, apa sahaja yang kita nak tulis, kita kena cari buku dia dulu, habiskan dia dulu. Contohnya kita nak cari tentang aspek akidah misalnya, kita kena tengok akidah dari perspektif Quran. Apa yang Quran cakap tentang akidah, apa yang ulama-ulama Quran cakap tentang akidah. Kemudian ada perspektif hadis, apa yang ulama hadis cakap tentang akidah. Kemudian apa yang ulama-ulama hadis cakap tentang akidah. Kemudian apakah ijtihad ulama tentang akidah, apakah yang disebut oleh Asy'ari tentang akidah, apa sahaja tentang ulama-ulama besar. Itu kita kumpulkan atau kita kelompokkan dalam satu kelompok yang dinamakan teori klasik. Yang kedua adalah advanced theory. Apa maksud advanced theory? Adalah mereka yang satu kelompok ulama, satu kelompok bijak pandai Islam, sarjana Islam yang terkenal, yang semua orang tahu dia siapa. Contohnya seperti Ramadan Al-Buti, Al-Qardawi, Syekh Muhammad Shaltut, Syekh Halim Mahmud, ramai lagi. So orang-orang macam ni, orang yang semua kenal, yang kepakarannya diiktiraf di seluruh dunia, bukan dekat Bandar Baru Bangi je. So orang-orang yang macam tu, orang-orang ni adalah orang ni lah yang extend apa yang Imam Asy'ari cakap, Imam Ghazali cakap, Ibn Khaldun cakap, Al-Farabi cakap, Imam Syafi'i cakap. Orang ni lah yang extend, orang ni lah perincikan. Contohnya Imam Syafi'i mengatakan sesuatu ikut zaman dia, tetapi Yusuf Qardawi menyesuaikan apa yang Imam Syafi'i cakap dalam konteks apa yang berlaku dalam dunia sekarang. Begitu dan seterusnya. So ulama-ulama yang macam ni, yang terkenal macam ni, kita kelompokkan dalam satu kelompok yang kita sebut sebagai advanced theory. So kita dah habiskan tentang Quran, hadis, ijma' tadi tu, and then kita masuk pula dalam satu kelompok lagi. Kita baca, kita tulis apa yang ulama-ulama tu cakap, and then dah lepas pada tu barulah kita cerita tentang extended theory. Satu kelompok lagi extended theory, apa? Orang yang extend
apa yang Yusof Qaradawi cakap, apa yang Ramadan Al-Butai cakap dalam konteks lokal, dalam konteks tempatan. Contohnya kita cerita tentang akidah misalnya, kita dalam kelompok pertama kita dah cerita tentang apa yang Quran sebut tentang akidah, apa yang hadis sebut tentang akidah, apa yang ulama-ulama akidah muktabar sebut tentang akidah. Kemudian apa kelompok pertama tu dihuraikan oleh kelompok kedua, apa yang Al-Qaradawi cakap tentang akidah, apa yang Halim Mahmud kata tentang akidah, apa kata Syekh Mahmud Syartul kata tentang akidah, apa yang Nu'aim Yassin kata tentang akidah. Sudah habis tu barulah kita cerita tentang apa yang Prof Zakaria Stapa cakap tentang akidah. Kenal Prof Zakaria Stapa, kenal kan? So apa yang Dr. Johari Mat cakap tentang akidah, apa yang Dr. Zulkifli Al-Bakri cakap tentang akidah, apa yang Dr. Asri Zainal Abidin cakap tentang akidah. Tak bolehlah bila kita sebut tentang akidah bermaksud ikat ataupun satu ikatan maknawi antara kita dengan Tuhan. Tiba-tiba rujukan pertama dia adalah Zulkifli Al-Bakri. Kita akui kehebatan Dr. Zulkifli Al-Bakri, tetapi kita bukan tapi pada masa yang sama kita kena menghormati orang yang priority, orang yang lebih utama bercerita tentang benda ni. So ada 3 kelompok. Maknanya dalam penulisan konsep atau penulisan yang bukan konsep, sama ada dari sudut ciri-ciri, latar belakang, sumber, apa sahaja yang kita nak tulis, perkara pertama yang kita kena dahulukan adalah Quran, sumber-sumber dari Quran, sumber-sumber dari hadis, sumber-sumber dari ijma', sumber-sumber dari imam-imam muktabar, satu kelompok. Kemudian satu lagi yang disebut sebagai advance, sarjana-sarjana semasa yang terkenal di seluruh dunia, yang dikenali oleh seluruh umat Islam, seperti yang saya sebutkan tadi, satu kelompok. Dan habis tu baru kita ambil kelompok seperti yang saya sebutkan. Okey, kalau dalam fiqh misalnya, dia cerita tentang halal, kelompok pertama apa yang Quran cakap halal, apa yang hadis cakap tentang halal, apa yang ulama cakap tentang halal. Kemudian pergi kepada kelompok kedua, kita tulis semua benda yang apa yang Yusof Qaradawi kata halal, apa yang Ramadan kata halal, apa yang siapalah yang terkenal, Imam Haramain ke apa semua, and then barulah keluar apa yang Datuk Izhar kata halal. Walaupun Datuk Izhar tu sebagai seorang ahli fatwa ataupun ahli majlis halal Malaysia atau apa sahaja, tapi bukan bermakna kita tak menghormati kepakaran Dr. Izhar, tak, tetapi kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana orang yang sebut dulu, kita letak dulu. Okey, faham kan? Okey, itulah cara kita nak susun dalam literature review. Kita kena ingat apa yang kita kena ingat yang literature review ini adalah tentang isi konten utama penyelidikan. Kalau benda ni kita buat salah, benda ni kita buat tak betul, so penyelidikan kita akan jadi sia-sia. Sebab daripada sinilah kita nak membina proposal, daripada sinilah kita nak bina instrumen, daripada sinilah kita nak tentukan metod, daripada sinilah kita nak tengok dapatan kajian kita betul atau tak betul, dan kemudian daripada sinilah kita nak bandingkan, nak buat satu perbincangan dapatan-dapatan kajian kita, yang mana kita sokong, yang mana kita tak sokong, dan menyusun justifikasi dapatan kajian kita. Okey, boleh faham? Okay, saya buka soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.